Wow. Siapa yang hero ni? Sorry lah, hari ni Mak Jemah berzoro macam Mak Ozoro kan. Bukan Mak Jemah lah ni. Saya nak cakap yang bercantik yang manis pun saya susah nak cakap sebab dia tutup mata dah kan. pakai topi Zoro. Ni Mak Jemah ya? Mak Jemah buka je jap. Okey. Purdah. Siapa yang cantik, siapa yang manis? Mak Jemah lah. Baru dah boleh cakap. Okey lah. Mak Jemah ni datang tergesa-gesa ni dengan pedang berbagai ni kan. Tak cerita pasal apa ni Mak Jemah? Tak cerita pasal pedang Mak Jemah ni beli dekat Johor. Kita sebenarnya ada kerja lain dekat Johor tu. Asal. Kita ada buat andam sikit lah. Oh, mengandam. Pasal apa? Anda untuk siapa? Anda untuk siapa? Mesti artis. Artis lah. Siapa lagi? Siapa? Pergi Johor tu saja mengamburi mata orang supaya orang ingat Mak Jemah pergi Legoland. Sebenarnya pergi rumah Rosita Cik Wan. Rosita Cik Wan? Yes. Ya betul Mak Jemah. Buat apa? Sebab dia orang kan dah mau nak kahwin. Mandai Mak Jemah. Mana dia tak pernah. Bila masa pula Rosita nak kahwin? Itu dah tak tahu. Dia dengan Bob. Soal seorang ahli perniagaan yang menetap dan punya empire sendiri di Johor, okey? Oh, ini statement dekat mana Mak Jemah dapat ni? Ke Mak Jemah yang reka cerita? Mak Jemah jangan. Okey, Mak Jemah cerita ni, kalau tak percaya kau pergi tengok dekat Roti Kaya. Oh. Mak Jemah ambil story Roti Kaya, ambil story Mak Jemah ni semalam. Yang mana ni? Okey, yang mana satu Mak Jemah ambil ke? Cantik sikit Memang Mak Jemah cantik yang manis. Tahu tak apa. Okey. Sebab Mak Jemah dah cerita dengan ni, Bob sendiri akan sudah melamar Rosita Cik Wan ya. Oh, dah melamar. Dah melamar dah Rosita. Habis tu yang gosip-gosip kata dia dengan apa? Semua duserta. Duserta. Oh, kira tak betul lah sebenarnya. Tak betul, tu semua duserta. Oh, jadi dia memang dengan Bob tu lah. Yes. Antara Mak Jemah dah bila? 11 balas 15. 11 balas 15. Ni ada Johor. Satu dulang, bulu mata pelesu. Mak Jemah. Ni sebab Rosita Cik Wan, Mak Jemah main bulu je semua. Bulu mata palsu, satu dulang. Konsep baju yang dia nak tu, konsep kahwin dia baju gaun burung merak. Oh, peacock. Oh. Tapi Mak Jemah dah pergi kat Johor tu, tengok saiz pintu tu lah. Takut tak lepas masuk ke peacock. Alah, pakai yang kuncupnya dulu. Nanti dah lepas pintu baru kembang. Itu kena yang tu mahal sikit. Bulu peacock tu mahal sikit. Oh ya? Kalau nak pakai murah, pakai bulu Roma. Jadi save bajet lah. Tu Mak Jemah tengah discuss lagi dengan Bob ni. Dia takkan nak bajet. Bob ahli perniagaan yang berjaya. Tapi kalau kahwin tak boleh membazir. Betul lah. Daripada membazir banyak-banyak, baik pergi membazirkan Mak Jemah. Mak Jemah yang buat costing semua nanti. Mak Jemah buat costing. Kahwin kat mana Mak Jemah nanti? Kahwin dekat Johor lah. Kat Johor lah, confirm lah. Tak tahu lah, tak confirm lagi. Oh ya. Jadi ada undangan ke? Nanti Mak Jemah, kalau dapat Mak Jemah akan tanya dekat Qatar. Coba? Qatar. Kita panggil dia Qatar, kita kenal dia. Orang tak kenal panggil dia Rosita Cik Wan. Okay. Kalau kenal panggil Ta. Itu pun tak apa nak rapat lah Mak Jemah bagi-bagi, tak apa nak rapat. Habis kalau rapat sangat? Tata. OMG. Okay. Jadi Rosita Cik Wan nak kahwin. Mak Jemah jadi pengapit, antara pengapit semua Mak Jemah jadi. Pengapit Mak Jemah law ikut. Tak tahulah, tengok macam ni. Teruskan bersama